Wakil daripada Naskah Enterprise membeli dan menjual kereta secara sambung bayar. So hari ni saya akan bagi tahu kereta, saya nak tunjuk kereta-kereta yang baru masuk stok kita untuk minggu ni yang kita ada. Okey, ni Okey. Okey, hari ni saya nak review pasal kereta Honda CR-V. Okey, Honda CR-V Kereta ni actually dia baru masuk. Ini model yang baru, bukan CR-V yang model lama tau. Yang ni actually kereta ni dia tahun 2014. Okey. Kereta pun kereta baru lah. So sekarang saya nak tunjuk bahagian enjin dulu. Jom tengok bahagian enjin dia. So kereta tahun 2014. Tengok enjin dia masih smooth lagi, senyap lagi enjin dia. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Okey, saya nak tunjuk kereta Honda CR-V. Okey, kereta ni tahun 2014. Mileage dia pun rendah lagi. Korang boleh tengok tu, baru 52,000. Okey, dia punya aircon pun sejuk, walaupun buka baru 2. Okey, so yang macam saya cakap, Honda CR-V. Okey, CR-V ni korang tahu kan, dia memang save minyak dia. Lepas tu kita ada lagi satu button ni. Tengok button ikon ni. Button ni berfungsi untuk penjimatan minyak. Okey, bila korang tekan, korang tengok ada lampu kat atas ni. Lampu macam lampu daun tau. Okey, bila korang tekan button ni, dia akan menjimatkan lagi minyak korang. Puas hati lah kalau beli. Siapa yang suka drive jauh-jauh tu boleh pakai button ni lah untuk jimatkan minyak. Ini kelebihan CR-V yang tahun baru. Okey, boleh tengok bahagian dalam dia, seat dia semua okey, masih cantik lagi. Okey, untuk bahagian bonnet dia, ini nampak luas tak? Yang suka travel boleh ambil kereta ni. Okey, dia ada untuk tutup ni. So kalau korang tutup bonnet, daripada cermin belakang memang tak akan nampak lah barang yang korang simpan dekat dalam bonnet ni. Kalau korang barang banyak, so buka, boleh penuhkan belakang ni lah. Contoh macam saya cakap tadi, just tarik benda ni, dia akan tutup. Korang tak akan nampak bahagian dalam apa yang korang simpan. Nampak? Tengok daripada sini, boleh nampak lah. Alright, kita akan test drive kereta ni. Jom. Okay, sekarang kita nak pergi test drive kereta ni. Okay, nak rasa macam mana bawa kereta Honda CR-V ni. Sama tak macam bawa kereta Honda CR-V yang model sebelum ni. Okay, jom kita pergi test drive. Okay, lagi satu yang ni dia 2.4. Dia bukan 2.0 macam biasalah. Okay, so itulah macam orang ramai cakap Honda CR-V yang sebelum ni power dia macam tak berapa nak aum sangat kan. Okay, sebab itulah Honda keluarkan Honda CR-V 2.4. Bagi enjin dia lagi berkuasa tinggi, lagi puas hati. Kita akan pergi test drive kereta Honda CR-V tahun 2014. Okey, untuk detail kereta ni tahun 2014. Down payment dia hanya 35,000 saja. Bulanan dia hanyalah 1,600 saja. Okey, kereta ni korang pun tahu Honda. Nampak Honda yang kalau sebelum ni saya ada buat video pasal Honda City. Okey, ni Honda CR-V. Macam Honda City tadi, dia kalau korang bawa
kau boleh dengar lagi keadaan kat luar kan. Tapi yang Honda CR-V ni nampak, walaupun kat luar sana bising, bingit, kau duduk kat dalam ni macam duduk dalam bilik, macam terperap. Enjin dia pun senyap, tak dengar apa-apa. Kau pun tak tahu enjin ni hidup ke mati. Okay, aircon dia pun sejuk kot, sejuk gila. So saya slowkan aircon dia. Okay, bila tekan je, enjin dia memang power lah. Tengok CR-V punya pergi, nampak? Dia beza lah, beza dia dengan yang tahun sebelum ni. Memang banyak beza lah daripada body kit. Okay, daripada dia punya dalaman dia, korang boleh tengok sendirilah. Macam sebelum ni Honda CR-V seat dia macam tak selesa sikit. Tapi yang ni dikeluarkan, yang pemandu pun rasa macam selesa je. Okay, tengok bentuk seat dia. Walaupun dia bukan seat leather, dia seat cushion, tapi tak berbau lah. Okay, condition semua masih elok lagi. Untuk korang yang selalu menghadap jam kan, yang pergi kerja, balik kerja menghadap jam, so boleh on lah Econ System ni. Dia untuk penjimatan minyak. Okay, boleh tengok dekat dia punya display ni. Dia boleh bagi tahu range minyak korang boleh berjalan berapa jauh lagi. Macam ni ada lagi 67 km. Tengok. So selain daripada tu, untuk adjust radio, boleh adjust dekat steering lah. Ni untuk kuatkan volume. Okay, nak tukar dia punya channel, frekuensi dia boleh tukar kat sini lah. Okay, alright. Yang suka jalan jauh, sekali lagi saya ulang, kereta ni ada cruise. Bila korang jalan jauh, korang nak maintain, contohlah korang dah bawa kereta sampai meter 100, korang nak maintain, kaki korang dah penat, just on, maintain dekat 100 tu. Lepas tu on cruise ni. So korang akan, dia sini ada rest, ada reset. Okay, kalau korang nak laju, just tekan rest, bagi dia tambah lagi kelajuan tu. Lepas tu korang boleh lepas lah kaki korang. Dia akan maintain je dengan contoh 100 km sejam. So dia akan maintain 100 tu. So korang dah tak payah penat-penat nak tekan lah. Alright. Tengok bila tekan je dia akan pergi lah. Kereta ni memang power lah, nampak enjin dia. Okay, dia punya handling pun masih okay, sedap lagi bawa. Sunyi je duduk dalam kereta ni, rasa macam tenang je. Korang balik kerja kadang-kadang stres kan. Okay, so siapa-siapa yang berminat boleh terus hubungi kami. Saya Syah, wakil daripada Nascar Enterprise. Nombor telefon saya 017-626-8680. Saya ulang sekali lagi, 017-626-8680. Bukan boleh hubungi saya saja, boleh hubungi staff-staff kami yang lain. Kita ada seramai 11 orang staff, so boleh hubungi diorang juga. So korang pun nak tengok macam mana saya test drive CR-V ni kan. Memang puas hati. Siapa membeli memang tak rugi lah. Dia pun tahun baru lagi. Condition kereta ni pun masih cantik. Tak rugi lah kalau beli. Orang sebab percaya dekat kita, orang jual kereta dekat kita. Orang sebab percaya dekat kita, orang beli kereta dekat kita.
So siapa yang suka long distance, sesuai lah beli kereta ni. Tengok tadi bonet dia pun besar, dalam keadaan dalam dia pun selesa. Dia berbeza dengan Honda CR-V yang sebelum ni. Beza dia, Honda CR-V sebelum ni keadaan dalam dia macam sempit sikit, tapi yang ni dia agak luas, selesa dengan seat yang jenis yang baru punya. Dia bukan yang model lama tu. Yang model lama di cushion dia macam keras sikit, tapi yang ni lembut. Okay, macam tadi orang call saya, tapi kenapa saya tak jawab? Sebab bahaya. Bila kita memandu, kita jawab call, bahaya. So siapa yang memandu tu, tak kira lah jauh ke dekat, kalau ada orang call tu, tak apa, tak payah angkat dulu. Walaupun bisnes, just biarkan dia. Nanti bila dah sampai ke destinasi yang anda tuju, call balik, tak ada masalah. Jangan kerana kredit, nak jimat kredit, nyawa melayang. Okay? So kita pentingkan nyawa kita dulu. Nyawa tu penting. Allah bagi kita hidup sekali je kat dunia ni. So siapa-siapa yang berminat kereta ni, boleh terus hubungi saya ataupun staff-staff saya lain. Jangan lupa like, share, komen dekat page kami di Facebook, Sambung Bayar Kereta. Just tulis je dekat search tu Sambung Bayar Kereta, akan keluar. Jangan lupalah promote dekat member-member yang nak beli kereta, ataupun member-member yang nak jual kereta kan. Kereta diorang ada tunggak, diorang dah tak boleh bayar bulanan kan. Boleh call kita orang. Kita orang boleh tolong. Kereta yang dah nak kena tarik, yang dah kena tarik, kita boleh tolong kan. Kita tolong orang, nanti orang tolong kita balik. Betul tak? Okay. So sekarang saya nak tolong pada siapa-siapa yang nama dia dah blacklist, si-tos, si Chris, bankruptcy, boleh beli kereta dengan kami. Dokumen yang kami perlukan hanyalah IC, lesen, bil api, bil air, duit down payment, sign agreement. Lepas tu dah boleh bawa balik kereta. Nah, dia punya proses dia tak sampai 1 jam pun. Yang penting duit down payment. Ada duit down payment, semua jadi. Ada duit, semua jadi kan. Okay. So korang boleh tengok. Jom kita tengok bahagian luar kereta. Okay.